Bank Negara diserbu. Tim Sekretariat Bahana Kesetiaan Negara SBKN diketuai oleh Datuk Dr. Kalevanar berdemo dan menyerahkan memorandum berkenaan dengan beberapa kelemahan bank tempatan. Kita nak serahkan ini kepada pengelola-pengelola #BNM Link, di mana kita tujukan kepada yang bahagia Datuk Seri Sheikh Abdul Rashid Abdul Ghafur, Gubernur Bank Negara Malaysia. Okey, ini daripada Sekretariat Bahana Kesetiaan Negara. Memorandum ini sungguh tebal, mengandungi report-report polis, macam mana mereka telah dituduh, mangsa-mangsa yang ada di sini ya. Macam mana mereka yang telah dituduh di mahkamah dan dikenakan denda. Saya sekali lagi memohon jasa baik Ketua Polis Negara menyaran kepada pihak polis, anggota-anggota IO yang berpegangan prinsip menjalankan tugas mereka demi martabat negara ini supaya akur dan teliti setiap kes yang mereka jadi mangsa. Bila mereka jadi mangsa, bukan niat sengaja mereka jadi mangsa. Oleh kerana mereka nak dapatkan bantuan dana, maka mereka tengok Instagram ke Facebook ke. Saya tahu ini memang salah. Beberapa kali pun telah dapat banyak program yang dijalankan supaya mereka arif tentang apa-apa skandal ni. Tetapi oleh kerana mereka, saya tak tahulah, bukan sengaja, tak sengaja mereka ni jadi mangsa. Oleh kerana mereka tengok Facebook, Insta dan social media, ada orang mempelawakan untuk beri pinjaman, maka mereka pun terpedaya dengan kata-kata mereka dan serahkan kad ATM, dan kalau tak serah kad ATM, skamer melalui online banking mereka terjadi. Maka saya memohon kepada jasa baik budi bicara Menteri Kewangan, iaitu Perdana Menteri kita dan juga Gubernur Bank Negara Malaysia, sedar apa yang berlaku dalam Malaysia ini. Banyak lagi mangsa yang di luar seluruh Malaysia termasuk Sabah, Sarawak yang merana kerana akaun mereka disekat, di blacklist, disenarai hitamkan. Apabila senarai hitamkan, ada pelajar-pelajar PTN pun nama mereka senarai hitamkan. Ada yang hilang kerja kerana mereka tak dapat gaji. Maka inilah kesengsaraan. Maka saya sebagai aktivis sosial daripada Sekretariat Bahana Kesetiaan Negara hari ini mengambil inisiatif untuk membawa sedikit banyak mangsa-mangsa yang ada di sini. Ada yang datang daripada Johor, Melaka. Dan saya sekali katakanlah, kemungkinan hari ini nampak banyak yang India. Tapi banyak Melayu, banyak Cina dari sana. Tetapi oleh kerana mereka malu sangat. Apa nak malu? You dah jadi mangsa. Apa nak malu? You kena datang. You kena tunjuk muka. Mereka pun ada keluarga tapi mereka tampil ke depan. Semua pun mangsa tahu. Akaun mereka telah disekat. Maka jangan branding saya, oh Datuk Kala ini untuk orang India. Bukan. Perjuangan saya untuk semua bangsa. Tak masuk mana, dah masuk mana, pelusuk hutan pun saya boleh masuk demi perjuangan. Nama-nama IC mereka semua ada sini ya. IC semua ada sini, okey. Nama semua ada. Dan ini pula saudari Wong dia pun mangsa. Dia punya isu dia tu, isu dia berasingan Isu dia tu, dia touch and go telah menjadikan dia mangsa. 34 transaksi telah berlaku. Tetapi CIMB dia buat tak tahu saja. Kalau satu transaksi berlaku, mana pergi ni OTP, you never receive anything, isn't it? Dia tidak menerima. Sama macam itu juga kebanyakan macam itulah hari ini kita serahkan 3 dan awang Toyota ya. Lagi satu mangsa daripada Toyota Capital. Kita serahkan macam mana Toyota Capital bermaharaja gila dalam Malaysia ni. Malaysia ada undang-undang. Siapa pun, nobody is above the law. Perjuangan kami adalah demi rakyat Malaysia yang sentiasa menghadapi, menghalami pelbagai isu-isu yang terlaku kepada kami. Ini kita telah serahkan dengan saudara-saudara, saudari-saudari yang ada di sini, telah serahkan memorandum yang berkandungan nama-nama, nombor IC mereka, nombor hubungan mereka dan juga terserlahnya paparan apa-apa kandungan polis report dan juga yang dituduh di mahkamah, resit-resit berapa dia kena denda di mahkamah semua. Hari ini apabila kita datang sini, ada beberapa perkara yang telah dijelaskan oleh tuan-tuan pengurus di atas BNM, Bank Negara Malaysia. So hari ini pengurusan tinggi telah memberi beberapa penjelasan, maknanya mereka akan buka restricted account. Untuk mereka akan dibuka balik account lebih kurang untuk 1 tahun. Okey. Ini pun kena minta. Okey. So mereka akan diberi peluang kedua. Sesiapa yang masih ada ragu-ragu, ada minta pertolongan, tolong hubungi kami. Jangan bila-bila pun
bagi kad ATM ataupun share you punya online. You punya password ke user word ke, jangan share kepada. Ini adalah kesalahan kanun prosedur jenayah memang sana. Bila you dah tahu you dah kena scam, cepat hubungi 997. Bila you telefon sana, mungkin dia orang boleh bantu dengan segera ni supaya you punya akaun tak disekat. Saya dah pergi dapat peluang jumpa pegawai Bank Negara Malaysia. Diorang akan siasat, diorang akan maklum pada saya lah. Sebelum ni saya pernah datang. Diorang tendang saya sini, tendang saya sana. So hari ni dapat jumpa diorang akan siasat kes ni lah. Nama saya Kak Wita. Saya dah maksud dengan dalam scammer kad bank kad tu pasal saya ada kena BSN. Kad saya BSN. Lepas 1 minggu BSN tu dari bank tu diorang telefon saya. Pasal kad bank tu siapa guna, dia tanya. Saya cakap saya tak tahu. Dia jiran saya pinjam, macam tu saya cakap. Nama dia Kumar. Lepas tu dia kata dalam 2 hari dia kata dia nak hantar duit, tapi dia tak ada hantar. Lepas tu dia ugut saja saya. Macam ni, kalau you nak pergi report ke buat apa ke, saya nak kecutkan anak saya, macam tu dia kata. Masa tu kita orang tak tahu nak bank card dia orang guna macam ni. Kalau saya tahu mesti kita orang tak bagi punya. Tiba-tiba je dalam lagi 1 minggu macam tu BSN dia orang telefon saya. Sebanyak 1 juta dia orang buat macam tu. 1 juta ringgit? Kat you? Kat saya. Satu kes saya sudah naik mahkamah. Di mana tu? Sungai Buloh. Saya bayar denda 700. Lagi ada 3 kes dekat Sarawak dengan Kedah. Ekor yang sama? Ya. Sarawak 1, dekat Kedah 1, dekat Negeri Sembilan. Saya cari dalam Facebook dalam satu iklan jawatan kosong. Okey. So sana ada tulis sewa kad dapat 1 bulan 500. Okey. And then saya pun kasih bank sudah serahkan lah nombor OTP, nombor bank, semua dah serahkan. Lepas tu last datang dari satu surat current account. Saya kasih account saving juga. Tapi sana datang current account punya surat. So buka account anda telah di freeze. Macam tu surat. Lepas datang surat, saya pun tak tahu lah. Lepas hari ke-14, polis IPD Sepang datang dekat rumah saya. Mana-mana cawangan akaun pun memang saya tak boleh buka. Tak boleh buka. Memang dah blacklist dah. Saya sudah pergi mahkamah 12 tempat. 12 mahkamah? Satu Malaysia sudah pusing. Lain kali kalau tengok iklan mana-mana ada jawatan kosong ke, macam sewa kad ATM ke, jangan percaya. Jangan mudah percaya.